naik sekarang JSA. Tak ada jiwa tu nak naik pergi jalan jauh-jauh orang ni nak naik Ranggi ni kalau raya masuk ni kena sekolah ni. Oi, janganlah itu malaikat maut. Ranggi masalahnya. Ranggi aku macam tengok macam acak jadi mangsa. Ranggi. Oh, acak tu macam mana boleh terjebak di motor tu? Acak asalnya nak beli standard je. Oh. Motor ni macam kita ayah beli standard je. Padahal dah seliau. Ya, raya ya cunnya pasang rim, pasang ni, pasang nu. Oh, itu Tapi tak ayah kita beli jangan ikut man. Kalau ikut man kena kutuk punya. duit beli YP dulu ni. Sebab tu ADV ni. Aduh, YP sama dua dengan Pocket SS tau. Tahu? Ni YP kalau naik pula macam naik Honda Fit tu ketat. Ha. yo. Ya, kita dah ada tu dua pakit tak naik pun kita beli Tu dah 3 jadi orang lama macam mana? Tok tu dah tua dah. Orang tahu dah tok tu orang lama. Ha. Kita orang tua, kita tunjuk kena muda. Ni saya beli saya tak naik pun. Tak pernah naik. Saya naik sekali lah sebab rasa macam weh naik Honda Fit ke apa ketat. Yo. Aduh. Sile bagi tok bawa mari Terengganu sekali biar insaf tu Sile. Cukup lah. Tu ayah kita punya original. Alamak. Tu stiker semua ada. Debu yo tak naik tu. Ha tu. Tak naik weh. Apa tu? Semua ada. Cover Tok set tu atas dah jam. tua. Belilah motor muda. Ni orang tua beli motor orang tua pula. Aduh. Ni yang orang sesuai apa nama Din tu, Tradin. Pula. Tak payah Tok beli motor ni lambat nak naik harga. Tahu. Apa Lambat. ADV kalau beli hari ni kita boleh jual pula untung 1,000. Betul ni. Member beli 82, buat pakai 2 tahun, buat mahal sini jual balik 82. Tak rugi. Rugi lagi Ha. Tapi tu dia orang. Tapi mana semua ADV yo kawan dia punya lender dia tu kalau Deposit dulu. Deposit dah. Jap pergi jadi ni. Deposit booking 500 je Sile ah. Ha 500 je. 500. Kenapa saya bayar dulu kalau untuk nak? jangan gila mah. Lepas ni kita buat ADV member. ADV member ada ni. Tak lain ni dia buat. Tengok dia buat RFX member lah apa, dia naik BMW. Tak terkecoh. Aku kawan-kawan aku kalau aku kat ni marah mak aku Sile. Tak naya kat kita tu. Ya. Dia buat RFX member, dia naik BMW. Aku kalau aku pergi ride dekat-dekat macam angga aku pergi dalam Bukit Besi gitu kan.